Okay, sekarang ni tengah demam orang suka makan Chikuro, tapi I bukan beli yang original. This one dari peniaga tempatan. Okay, Chikuro. Ya, sayang. Long chicken roll, MOD by Mama on Duty, Putri Nur Tasnim. Ada 3 flavor. Okay, iaitu sukiya, garlic dan Korean spicy cheese. So, I akan cuba. So, I akan cuba yang sukiya dulu kot. I nervous sebab I tak pernah makan. Putih, buang sana. Yola, jaga putih ni kejap. Pergi buang kat sana. Ew. Okay. Nak nampak tangan mami Okay. Wow. Cina rupa sukiya. Wow. Kejap. Sukiya. Precious sukiya. Basically, dia adalah macam ayam goreng. Macam ayam gunting. Tapi tekstur dia macam dah dilepehkan. Then dia roll. Yalah, dia pun kata long chicken roll kan. And then, dia ada sauce. Yang ni sukiya. Kena makan panas-panas ha? Tak. Tak boleh langsung. Okay, you take it lah. You take it. I want to move to another. Nak. Yang mana? Okay. Bagi abang sikit. Bagi abang rasa. Bagi abang rasa sikit. Kejap boy. Ha tu. Cameraman nak rasa. Cameraman. Jangan lupa. Wow. Oh wow. This one have spicy. Wow. Dia ada macam rasa sausage. Macam ada sausage kat dalam. Tapi tak ada. Dia betul-betul chicken saja. Tak tahu lah perisi lain. Tapi I rasa I dah suka yang Korean cheese ni. Besar ya. Satu serving ni macam boleh kongsi 2 orang. You want to try this? Yes. This one quite hot lah. Yang pedas sikit tau. Okay. So, the last one. Garlic sauce. Okay, Bude, yang boy. Tak benar. Tak pedas? Okay, ambil. So, yang ni garlic. Kejap. Wah. Yum. Garlic sauce dia a bit manis. Manis. Okay lah. Jangan dah kena sauce. I suka sukiya. Sukiya nombor 2 lah. Yang first I suka adalah Korean cheese. Yang hot tu. Betul nak? Nombor 1 yang ni. Budi suka. Budi suka garlic. Okay. Mami suka yang tu. This one sukiya apa sedap? Pedas juga. Siapa nombor 1? Yang benar bagi Mami pedas tu. Yang boy ambil sukiya. Nombor nak ni pedas. Oh, yang boy nak pedas pula. Okay. So siapa-siapa yang nak dapatkan, I tagkan. Mama. I tagkan kat bawah. Mama. Mana korang nak dapat Chikuro Nak tempatan. Bye.